Bab larangan pondan masuk ke tempat orang-orang perempuan yang asing, ajnabiyah, ajanib, perempuan-perempuan yang bukan mahramnya. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ummi Salamah bahawa ada seorang pondan pernah berada di sampingnya, dekatnya. Ketika itu Rasulullah SAW juga berada di rumah. Tiba-tiba dia berkata kepada saudara Ummi Salamah, "Hai Abdullah bin Abi Umayyah, kalau Allah memberi kemenangan kepada kamu menguasai Taif besok, nanti saya akan tunjukkan kepadamu anak perempuan Ghailan. Dia tu kalau datang dengan lipatan di perutnya 4, dan kalau pergi lipatan di perutnya menjadi 8." Qala, perawi berkata, fasami'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kata-katanya itu, maka baginda bersabda, "Jangan mereka ini masuk kepada kamu lagi." Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah, katanya, ada seorang pondan selalu masuk ke tempat isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggapnya sebagai orang-orang yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan. Qala, kata perawi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari masuk ke rumah. Pada ketika itu dia berada dekat salah seorang isterinya. Ketika itu dia sedang menggambarkan seorang perempuan, yakni kecantikan seorang perempuan. Katanya, bila dia datang dengan 4 lipatan di perutnya, dan bila dia pergi dengan 8 lipatan di perutnya. Maka Nabi SAW bersabda, nampaknya dia tahu perkara-perkara seperti ini. Jangan sekali-kali dia masuk kepada kamu lagi. Qalat, kata Aisyah, fahajabuhu. Selepas itu mereka menghalangnya, yakni daripada masuk dekat orang-orang perempuan. Ini bab keharusan menggendong, memboncengkan perempuan ajnabiyah, perempuan yang bukan mahram, jika ataupun apabila dia penat di tengah jalan. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Asma binti Abi Bakar, katanya, Zubair berkahwin dengan saya. Pada ketika itu dia tidak mempunyai apa-apa harta pun, hamba pun tidak ada, tidak ada apa-apa pun selain daripada kudanya. Katanya, kata Asma, akulah yang memberi makan rumput kepada kudanya, akulah yang menyelesaikan, membereskan kerja-kerjanya, aku yang jaga dan menguruskan kudanya itu, aku menumbuk biji buah kurma untuk untanya. Wa a'lifuhu, dan saya juga memberi makan rumput kepadanya. Wa astaqil ma, saya pergi ambil air, saya menjahit timba-timbanya yang tembus, saya menguli tepung. Saya sebenarnya tak pandai pun membuat roti. Yang membuat roti kepada saya, untuk saya, ialah jiran-jiran dari kalangan Ansar. Mereka adalah orang-orang perempuan yang baik. Qalat, kata Asma, wa kuntu anqulun nawa, saya membawa biji-biji buah kurma dari tanah Zubair yang telah diberikan oleh Nabi SAW kepadanya, dengan menjunjungnya, dengan letak atas kepala, junjung sejauh 2/3 farsakh. Qalat, Asma berkata lagi, faji'tu yauman, pada suatu hari saya datang, saya pulang, saya datang itu maksudnya saya pulang
dengan biji-biji buah kurma itu di atas kepala saya, yang ini saya junjung. Falaqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama beliau ada beberapa orang sahabatnya. Dia pun memanggil saya. Dia kata, dia kata kepada untanya supaya duduklah. Kalau kita lah, buat gitu kalau kita nak hambak. Ayat kau gapo kau, dia ada itu bahasa untuk apa ni, unta lah. Dia nak suruh duduk untuk dia memuatkan saya, untuk dia biar saya naik di belakangnya. Qalat, Asma berkata, saya merasa malu dan saya ingat sifat cemburu kau. Dia kata kepada Zubair lah, suaminya, saya ingat, saya tahu betapa cemburunya engkau. Faqala, maka Zubair berkata, wallah, kata dia, demi Allah, kamu duduk junjung biji buah tamar di atas kepalamu itu lebih lagi terasa berat kepadaku daripada engkau naik unta bersamanya. Qalat, kata Asma, sehinggalah Abu Bakar selepas itu menghantarkan seorang khadim, kita panggil khadam. Fakafatni, khadam itulah yang melepaskan saya daripada menguruskan kuda. Faka'annama a'taqatni, macam dia telah membebaskan saya, memerdekakan saya. Hamba itu seseolahnya telah memerdekakan saya. Dengan sanadnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibni Abi Mulaikah bahawa Asma berkata, saya berkhidmat kepada Zubair di rumah. Dia ada kuda, sayalah yang menguruskannya. Tidak ada sesuatu apapun daripada perkhidmatan yang lebih saya rasa suka daripada menguruskan kuda. Saya memotong-motong rumput dan sebagainya untuknya. Saya menjaganya, menguruskannya. Qala, kata perawi, thumma innaha asabat khadiman, selepas itu dia mendapat pelayan ataupun khadam yang khadam. Asalnya khadam itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tawanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya khadam. Qalat, kata Asma, kafatni siyasatal faras, khadam itulah yang telah melepaskan saya daripada kesukaran, keberatan menjaga kuda itu, menguruskan kuda itu. Fa'alqat anni mu'natahu, dia telah melepaskan saya daripada bebanan menjaganya. Faja'ani rajulun, tiba-tiba kemudiannya ada satu orang datang kepada saya. Dia kata, hai Umma Abdillah, saya ini orang susah, saya nak menjual di bawah naungan rumah kamu, di bawah bayan rumah kamu ni, nak tumpas. Asma berkata, kalau saya benarkan kepada awak, nanti Zubair tak setuju pula. Marilah. Semula kata dia, minta lagu ni dengan saya ketika Zubair ada. Orang itu pun kemudiannya datang pula. Dia kata, hai Umma Abdillah, saya ni orang susah, saya nak menjual di bawah naungan rumahmu. Asma berkata, malaka bil Madinah illa dari, tak ada kau di Madinah ni rumah tempat lain selain daripada rumah saya ni? Tak ada kau? Sudah tidak ada kau di Madinah ini tempat untuk kamu selain rumah saya ini? Zubair berkata kepadamu, kenapa kau melarang dia? Dia orang susah, dia nak menjual. Lepas tu kira-kiranya dibenarkanlah. Dia pun, orang tu pun jual lah di situ, sehingga dia mendapat hasil jualan dia banyak. Lepas pada tu saya pun jual kepada dia, hamba tadi, pelayan ataupun khadam tadi, jual kepada dia. Lepas tu Zubair masuk ke rumah.